Okey, hai semua. Ditujukan kepada semua murid yang baru pertama kali nak gunakan notebook LM. Ini paparan platform Delima. Awak klik ikon AI ni, maka tertera senarai tools AI yang ada dalam platform ni. Okey, awak klik notebook LM. Okey, inilah paparan notebook LM daripada platform Delima. Pertama sekali, awak klik create new notebook. Akan keluar paparan seperti ini. Okey, cikgu pangkah dulu. Sebelah kiri ni adalah sumber ataupun dokumen yang awak akan masukkan. Kemudian awak lihat sebelah kanan ni. Bahagian ini adalah jenis dan format konten AI yang bakal awak hasilkan. Okey, sekarang cikgu tunjuk cara nak masukkan sumber. Dekat sini awak boleh masukkan link, boleh type teks, boleh upload dokumen. Jadi sumber awak tu macam mana? Okey, ini paparan buku teks Sejarah Tingkatan 1. Cikgu fokus kepada bab 5 iaitu Tamadun Awal Dunia. Okey, sekarang cikgu jadi info konten mana yang cikgu nak generate untuk dijadikan infografik. Okey, cikgu ambil contoh Tamadun Mesir Purba yang menceritakan tentang Sungai Nil. Okey, ini paparan laptop cikgu lah. Jadi kalau cikgu nak crop maklumat, cikgu buat macam ni je, senang. Jadi awak semua pilih sendiri page mana yang awak nak jana sebagai infografik. Okey, sekarang cikgu dah crop dan cikgu upload ke dalam notebook LM bahagian sources. Okey, paparan dia seperti ini. Dia loading dulu sebab dia nak baca kita punya info tu. Okey, awak lihat ruangan tengah chat. Dia macam buat rumusan lah. Sumber kita ni menceritakan tentang apa. Okey, sekarang cikgu type tajuk di atas. Cikgu rename lah projek ni. Nanti mudah cikgu nak cari. Okey, seterusnya yang paling best. Awak lihat sebelah kanan. Tugasan cikgu suruh awak hasilkan infografik. Jadi awak klik di bahagian infografik kat sini. Awak klik, kemudian dia akan keluar paparan seperti ini. Okey, pertama sekali kita ubah dulu dari segi language. Kalau awak punya bahan PDP nak versi English, boleh je klik English. Okey, seterusnya presentation awak landscape, portrait ataupun square. Pilih je. Ini yang best, style. Awak nak style macam mana awak punya infografik? Okey, bila awak dah pilih style apa yang awak nak, awak scroll lagi di bawah. Ada ruangan describe untuk infografik yang bakal awak hasilkan. Ruangan ni lebih kepada tambahan prompt. Kalau awak kata nak ada guru wanita sedang buat penerangan, nanti hasilnya akan jadi macam tu. Kalau awak tak nak tambah apa-apa prompt pun boleh. Contoh dekat sini, cikgu nak ada guru wanita sedang buat penerangan dalam infografik cikgu. Okey, bila dah selesai, awak klik sahaja generate seperti tadi. Okey, dah siap. Kita lihat hasilnya. Nampak wow kan? AI telah bantu awak jana infografik yang hidup. Siap ada gambaran Sungai Nil, kapal yang berdagang, kemudian ada rajah piramid dan juga susunan maklumat perkataan yang diberikan tu mudah kita nak baca kan. Okey, jika awak puas hati dengan infografik ni, klik atas kanan, download je. Best kan?